Okay guys, hari ni kita pergi kedai Aunty Kak Masai ni. Nama kedai dia Baska Honghua. Kan banyak budak-budak yang tanya aku kan, korang beli kat mana barang tu? Kau beli mana tai coyang semua? Aku beli kat sini. Ni nama kedai dia. Kalau korang nampak kat sini kan, macam-macam barang dia jual. Okay, masuk dalam. Korang nampak banyak basikal standard. Yang basikal lipat pun ada, untuk yang kecil punya pun ada. Macam-macam body korang boleh nampak. Jadi sebenarnya aku tak fokus kat basikal ni, cuma kebanyakan kat sini tanya rim. Sekarang kita boleh nampak rim atas, silang pun ada, macam-macam color. Warna biru pun ada, biru penuh. Warna gold pun ada, warna merah, hitam, warna biru biasa kita nampak tu. 3 batang tebuk pun ada. Ada lagi satu rim 5 batang 3 alur, tapi ini V2 nya. V2 korang boleh nampak beza dia. V2 dia punya jalur tu tengah-tengah dia bersambung. Kalau V1 macam ni. V1 macam ni. V1 dia punya alur dia tengah-tengah dia ada lubang. Tu beza dia. So tayar pun kita ada FKR. Nampak FKR. Merah ada, biru ada. Coyang ada kat dalam ni. Coyang harga dia mahal sikit lah. Ni nampak, korang nampak ni coyang. Okay. Sini kita ada satu tayar yang macam coyang. Dia sebiji macam coyang, cuma dia rasa dia lain sikit lah. Coyang dia agak nipis, tapi Super Diamond ni dia agak tebal. Tapi bentuk dia sama dengan coyang. Kalau korang rasa macam tak mampu nak beli coyang, agak mahal, so korang boleh pilih Super Diamond. Sebab aku pun dah pakai. Okay guys, ada lagi ke dalam. Okay, belakang sikit. Bagi korang yang suka basikal ajak, yang dah kesiap custom, Aunty pun ada jual juga. Macam-macam jenis. Ada VIP, korang nampak VIP. Ini baru siap ni. Kita ada nampak Candy. 3 jenis VIP. Dia siap ada brake. Cuma kalau yang kedai punya, dia punya handle dia akan pakai macam ni, bar katak. Ini dia pakai ni, bar GT. Jadi yang bar katak. Dia siap satu set, ada disc brake depan belakang. Ini untuk basikal ajaknya. Aunty pun ada jual. Yang siap, tak payah korang custom pun semua. Dia siap ada aksesori yang kita nampak, rim, body ataupun tayar apa semua kan. Kita ada juga barang lain macam ni. Ada orang panggil Toto, ada panggil Popeye. Glove ada. Korang nak macam mana glove, nak color apa semua ada. Bar GT juga ada. Nampak bar GT. Bar GT, bar BMX, semua ada. Ni ada harga semua. Bagi yang nak pakai Prewell pun ada guys. Sini ada macam-macam jenis. Kau nak yang berapa T, 16T ke 18 ke, semua ada. So ada lagi sini. Ni yang korang nampak kan, macam aku punya Kemi bulat standard. Dia pakai rim alloy. Biasa lah. Ni sebiji macam aku punya, tapi aku punya dulu buruk, aku dah restore lah. Jadi ni kalau korang nak pakai macam JB style ke, nak buat box belakang ke, box depan ke, ni boleh buat. Sebab basikal standard kau pergi mana-mana tak kisah, sebab polis pun tak kisah. Dia ada brake, ada loceng, semua pun boleh. Okay guys, harap korang enjoy dengan video ni. So jangan lupa tekan like and subscribe.